Hello, saya Will daripada mummylin.com. Okey, kalau anda telah bekerja di dalam industri hospitality ataupun industri perhotelan, bolehkah anda berjaya di dalam bisnes BE International? Okey, dan jawapannya tentunya boleh. Saya nak berkongsi satu video yang saya rakam di salah satu seminar yang dianjurkan oleh BE. Saya nampak seorang leader yang naik pentas. Dia telah bekerja di dalam industri hospitality lebih 35 tahun. Yang kerja sebelum dia join BE full time, dia adalah seorang hotel manager. Jadi saya nampak perkongsiannya juga amat memberikan inspirasi. Nama dia adalah RCCA Sufian daripada Bintulu, Sarawak. Beliau berkongsi yang dulu dia hotel manager tapi kena retrench. Lepas retrench, dia pun buat PE bersungguh-sungguh dan sekarang dia pun berjaya lah. Kalau anda sudah di dalam industri hospitality sudah lama kan, jadi anda mencari peluang, okay, anda boleh tonton video ini. Nama saya Sufian, saya dari Bintulu, Sarawak. Jadi saya bekerja di 35 tahun di bidang perindustrian hospitality. Jadi bahagian ini saya bekerja keras untuk memajukan hospitality keseluruhannya adalah untuk Malaysia. Tetapi disebabkan kerja keras, entah bagaimana saya menghadapi masalah kesihatan. Masalah kesihatan hingga menyebabkan saya kena vertigo, anxiety, serangan panic attack dan sebagainya. Sehingga mengganggu kehidupan saya selama 3 tahun. 3 tahun adalah bukan satu jangka masa yang pendek. 3 tahun menyebabkan rasa saya penuh kekecewaan. Sehingga saya mengatakan diri, kenapa nak merosakkan diri sendiri macam ini. Jadi, kerana pertemuan saya bersama dengan RCCA Song, Mr. Steven Song dan juga RCCA Caroline menyebabkan saya membeli satu set pada permulaannya, lepas tu saya terus membeli 2 set. Kenapa saya tak nak pegang ulang alik daripada Bintulu ke Bintulu. Jadi oleh sebab itu, mengapa saya berada di berjuang di dalam Crown dalam CCA ini? Pertama sekali adalah di mana kesihatan saya yang terlalu merundum hingga kemurungan yang teruk sebab daripada masalah kesihatan saya. Jadi selama 3 tahun teman-teman. Jadi disebabkan itu saya nak membayar balik ketinggalan dari segi mental saya, dari segi kewangan saya dan dari segi kesihatan saya. Dan dari situ saya ingin mencipta kejayaan dan mencorakkan kehidupan saya sendiri. Dan di mana dulunya saya lah yang diarah untuk melakukan apa yang terbaik untuk diri saya dan di bagian-bagian hotel ini. Jadi saya ingin juga nak melahirkan anak-anak saya, keluarga saya, meneruskan legasi saya. Itu adalah tujuan yang saya yang seterusnya. Jadi apa sebab? Apa yang saya pelajari dalam proses pertempuran ini, perjuangan ini? Pertama sekali adalah saya belajar tentang di mana kewangan itu bukan penting, tetapi kesihatan. Disebabkan itu saya nak membawa masyarakat mengetahui tentang kebaikan kita menjaga kesihatan. Jadi saya juga ada satu perasaan cinta dan kasih sayang kepada masyarakat yang berpanjangan, di mana saya nak mendidik akan kebaikan kesihatan ini. Dan saya juga nak mengajak semua rakyat saya di Sarawak, terutama sekali pada waktu dia adalah masyarakat di Sarawak, untuk berjuang dan bersama-sama dalam kerjaya BE ini. Saya juga menghayati tentang bagaimana sistem pendidikan BE telah mengubah dalam kecorak kehidupan saya. Daripada saya menghadiri setiap event yang di dalam BE. Jadi di situ saya menghadiri mana sistem pendidikan ini ada sumber yang teratur dalam kehidupan saya. Jadi kunci kejayaan saya tak ada lain. Semua kita sama. Betul tak? Saya sama, you sama, kita sama. Kita dididik di satu kumpul yang sama. Tinggal satu, rajin. Tinggal satu, belajar. Tinggal satu, 2, rajin dan belajar. Rajin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pencapaian
pencapaian saya yang begitu tidaklah begitu hebat, tetapi saya telah mencipta full time di mana pada bulan 1 tahun 2024 saya terus melacak, buat tanjakan mengejut kepada saya punya mentor, kerana saya nak mentor saya bangga dengan saya, bagi tepukan dengan kita Caroline. Tadi saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kerana bukan kerana insan ini saya hari ini tidak mungkin berada di pentas yang hebat ini. Dan saya juga dah mendapat 9 bonuses keseluruhannya. Dan saya dah bawa ibu saya pada pergi ke Perth 2 orang, dan hari lepas tu saya pergi ke 5 orang untuk pergi ke Shanghai, dan hari ini kita akan pergi ke Tokyo pada 15 orang untuk pergi ke Tokyo. Jadi matlamat seterusnya adalah saya akan bawa 2 bas ke Melbourne. Saya juga sudah mengumpul 2 CCA, 5 DCA, 10 ECA dan 15 RCA. Saya nak melahirkan 2 lagi RCCA pada tahun 2025 dan 2026 dan mencapai DJS 1 juta